satu rata saja membezakan kedua-dua pasukan. Dia pertahanan yang sedikit wagah daripada Aidil Aiman. Ada mungkin bola yang singgah di jaring terlebih dahulu, menekankan tugas beliau. Sebelum ada sebarang libasan yang ditunjukkan oleh Afifuddin Razali setakat ini. Sayang sekali. Yang ketiga, ada jaring daripada Sobey. Perhatikan, cuba memperdayakan trio Filipina 4-3. Boleh terlalu selesa dan membiarkan keadaan ini berterusan. Pertama dapat dihantar ke dalam kawasan Malaysia melalui servis. Base yang pertama untuk mereka. Cukup menarik bagaimana teknik yang digunakan oleh Tekong Filipina ini. Selepas 4 kesilapan yang dilakukan melalui servis mereka, Sobey servis yang kedua, jadi untuk diangkat laporan itu tidak menghasilkan mata. Afifuddin Razali belum dapat diuji. Dia tidak melakukan lonjakan tinggi dan yang pertama dia perlu bertahan di hadapan sehingga tadi. Servisnya di tangan Filipina. 5-4, satu rata mereka di hadapan. Mika dapat dibaca di video oleh Aidil dan masa pertama daripada Afifuddin. Kalau satu yang keras dan silapan pula daripada trio Filipina di hadapan jaring untuk membuka mata seterusnya buat pasangan negara. Kita kena balik ke akuatik pula selepas ini untuk memberikan tumpuan bagi acara renang. Yang di antara Malaysia dan juga Filipina untuk acara regu berpasukan lelaki. Lepas kita mendapatkan kemenangan usia regu yang pertama dan juga regu yang kedua. Di regu ketiga, kemenangan di game yang pertama sudah pun dapat dicapai dalam mata pertama. Di permulaan game yang kedua ini, harapkan regu ketiga yang diberisi oleh Zulkifli Razak, Afifuddin Razali dan juga Aidil Aiman mampu memamerkan permainan seperti di game yang pertama tadi. Zulkifli Razak akan melakukan servis di sini untuk Tekong Terengganu Turtles dalam saingan sepak takraw. Keras dia berjaya diapungkan kembali di sini. Masih lagi peluang kedua untuk Afifuddin. Satu muslihat daripada Afifuddin Razali. Kelas pengalaman digunakan oleh Afifuddin di sini. Bagaimana tapakan yang digunakan untuk tidak perlu dia melepaskan lipasan penuh. Sudah cukup untuk mementaya Filipina. 2-0. Tangan daripada Sobey tidak berhasil pula. Itu yang pertama untuk Filipina di game yang ketiga ini. Kita membentangkan mereka mencuri satu kemenangan
dalam pertemuan regu yang kedua. Dia tidak mahukan ianya berlaku bagi regu yang ketiga ini. Yusri Azad cari mata yang ketiga. Sayang. Agak kurang konsisten daripada Sobey pada hari ini. Kerana dia meretam servis. Dia terkandas daripada Sobey. Mesti perlu mengembalikan fokus. Kekuatan lidah yang akan meletakkan Malaysia berada di landasan terbaik bersama Fifuddin dan juga Aidil. Juga kandas dijaring daripada Filipina untuk mata ketiga pasukan negara. Reaksi tenang saja daripada Fifuddin dan juga Aiman. Fifuddin Razali. Dia akan masuk untuk Malaysia dalam kejuaraan Asia Rusia acara kuadran, dan di sini keempat saya menamatkan game kedua ini dengan kemenangan. Itu akan menjadi aksi terakhir antara Malaysia dan juga Filipina. Tanah baik daripada Aidil dan terus dimatikan untuk mata yang kelima. Jika mata kita menjarakkan kedudukan, kita mengharapkan jarak itu boleh dibesarkan di sini oleh harapan negara. Tukaran Tekong untuk membawa masuk Zarif American. Pasangan pertama yang cukup baik untuk memberikan mata seterusnya buat Malaysia daripada Zarif yang bertindak cemerlang, langsung tidak mempunyai sebarang masalah. 6-2 4 mata Malaysia di depan. Yang baik Aidil dan Fifuddin. Sedikit demi sedikit dia akan menunjukkan jurus-jurus yang dimiliki beliau. Lepas beberapa siri papakan hasilnya, sudah mulai kelihatan gulungan yang dilakukan oleh Fifuddin Razali di game yang kedua ini. Yang tepat digunakan untuk Zarif berikan. Yang kedua terbaik dari Zarif. Masih lagi ada peluang untuk Filipina. Dan kredit untuk Fifuddin. Bijak untuk melakukan hadangan dan mencuri mata Malaysia. Perhatikan tinggi di loncat sudut yang sempit sebenarnya untuk kanan Filipina. 28 lebih baik di game yang kedua ini berbanding di game yang pertama. Fokus akan dialihkan kepada Myanmar selepas ini. Tugas masih perlu disempurnakan. Fifuddin ruang untuk Malaysia. Mata yang ke-9. Lepas Singapura ditewaskan Malaysia kemenangan 3 regu semalam. Nampak cerah untuk Filipina juga ditewaskan dalam ketiga-tiga regu. Servis ketiga untuk Zarif mereka. Sudah tengah sekali lagi daripada beliau. Dalam
10-2. Walaupun tekong Filipina Auckland yang menjangkakan bola itu akan keluar sekadar. Servis di tangan Filipina. Yang sama daripada Auckland bulan Trinata, tetapi sasa jauh bola daripada Afifuddin. Dengan sudut yang agak baik sudah pun diberikan oleh Aiman apabila hantaran dilakukan. Tetapi tidak berhasil untuk melakukan ancaman kemas. 10-3, 5 mata saja yang diperlukan untuk pasukan negara. Saif diakukan peluang dan kesilapan mudah. First error yang terus dilakukan oleh trio Filipina ini. Satu permainan baik daripada pemain-pemain negara, tetapi first error seperti itulah yang memberikan begitu banyak mata untuk pasangan Malaysia. 3-11. Aidil Afifuddin di kawasan tengah dan satu kawasan terbuka di bahagian belakang ganggang yang dibiarkan oleh Filipina. Untuk mata ke-12. Tiga mata sahaja lagi untuk menamatkan pelawanan. Sudah tengah sekali lagi dari Zarif. Lakukan yang baik ke kawasan tengah. Begitu juga dengan libasan yang dilakukan oleh kanan mereka ini. Tidak ada tekanan tinggi untuk kita sememangnya, kerana kita perlu melalui 1-1 pelawanan Singapura, Filipina dan juga Myanmar. Servis yang terkandas sekali lagi semakin mencerahkan peluang Malaysia. Memangnya cara-cara yang ingat emas dimahlukan Malaysia cara ini untuk kita. Tangan Afifuddin. Wiss menjadi kebaikan tetapi rendah. Ada tersangkut di jaring. Tujuan servis boleh dikatakan disukai si Zahir dari kena tampil lebih konsisten apabila dia dimasukkan di lewat ataupun penghujung permainan dan di mata akhir untuk pasukan kebangsaan untuk berhadapan dengan pasukan Filipina. Bagaimanakah ianya akan ditamatkan? Masih lagi bernyawa, diteruskan. Afifuddin cuba bertahan di hadapan. Sebelum lagi digunakan oleh pemain-pemain Filipina. 14-5, match point ke-2 untuk Malaysia. Kena gulungan. Di sini peluang untuk mendapatkan mata akhir dan gagal untuk dikembalikan oleh pasangan Filipina. Sekaligus kemenangan yang berjaya untuk dicatat oleh Zulkifli Razak yang digantikan oleh Zahir dan kemudian Afifuddin Razali masuk bersama Aidil Angan untuk mendapatkan dua kemenangan 15-9 di game yang pertama dan di game yang kedua dengan keputusan 15-5 dan 2-0 melewaskan Filipina bagi acara regu berpasukan lelaki kumpulan ini. Di menit ini Malaysia menewaskan Filipina dengan keputusan 3-0.